Berita boom hari ini. Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil bergema pada malam Sabtu lalu apabila lebih 13,000 peminat muzik membanjiri lokasi bagi menyaksikan konsert Jiwa Kacau 3.0 yang berlangsung meriah lebih 4 jam. Namun, sebelum persembahan bermula, pentas Jiwa Kacau terlebih dahulu menyaksikan pelancaran jenama gaya hidup baharu, Next dan Fatah Amin diumumkan secara rasmi sebagai duta. Persembahan pada malam itu menyaksikan kumpulan The Lantis, Hujan, Spider, Keris Patih, Bang Face dan Wali Band menghangatkan suasana dengan membawakan lagu-lagu hits mereka yang mencetuskan keterujaan ribuan penonton. Keseluruhannya, Jiwa Kacau 2025 bukan sekadar konsert. Ia adalah perayaan muzik dan gaya hidup yang menyatukan generasi lama dan baharu.